Ini ada keledek. Kita dah rebus, lepas tu dikopek kulit dia. Lepas tu kita lenyek-lenyek lah. Dah sudah lenyek tu, gaul lah dia dengan tepung, yeast atau marupan, garam, gula dengan sedikit mentega. Kita uli dia jadi dia kalis, itu dah agak lembut sikit lah, tak melekat kan. Dah sudah tu kita diamkan dulu dalam setengah jam. Dah setengah jam tu kita ulilah dia lagi, jadikan dia donat macam ni. Bentukkan dia macam donat lah. Lepas tu kita biarkan dalam 20 minit gitu. Dia dah naik macam ni cantik. Kita goreng. Kita buat donat lah ya. Nak buat kuih keria, mak tak pandai nak buat dia punya gula dia. Jadi kita goreng macam gitu je. Sedap jugalah, lembut. Alhamdulillah. Tapi sebabkan dah banyak, kita buat makan dalam 2 hari lah. Tak habis. Gorenglah sekali 2 kali balik, itu dah agak-agak kuning gitu. Okey lah, angkat lah. Mak buat ni banyak. Jadi besoknya boleh buat lagi sarapan. Goreng lagi sekali sedap apa. Dia punya kulit dia garing, dalamnya lembut. Itulah. Okeylah, boleh cuba. Assalamualaikum.